Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Ikhwan bin Saiful Muhammad Nizam. Bersama dengan dua lagi ahli kumpulan saya, Fakhruddin, Aiman dan saya sendiri Faris. Hari ini kami akan menerangkan mengenai tajuk yang kami dapat dalam tugasan 2 persembahan GISC 1082 di mana isu-isu semasa dan implikasinya terhadap negara. Jadi, isu yang akan kami kupaskan dengan lebih lanjut adalah mengenai kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009. Ini adalah antara isu yang menarik masa tersebut. Baiklah, sebelum itu, lebih elok sekiranya saya menerangkan mengenai definisi kemelesetan ekonomi. Apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi meleset ni? Jadi, ia adalah penurunan ketara yang berlarutan dalam aktiviti ekonomi dunia. Ia memberi kesan kepada banyak negara secara serentak. Keadaan ini disebabkan oleh pelbagai faktor dan sering memberi impak kepada ekonomi negara yang saling bergantung. Kemelesetan ini boleh mempengaruhi banyak sektor ekonomi dan kehidupan seharian rakyat. Jadi, bila ekonomi meleset, banyak kesan buruk yang kita perlu hadapi, yang kita perlu harungi. Antaranya bukan setakat dia akan menyebabkan kerajaan, malah rakyat turut terkesan bila ekonomi ni meleset. Gitu. Seterusnya, pengenalan. Okey, sebenarnya apa yang terjadi pada tahun 2008-2009 ni? Kata ada krisis ekonomi. Ekonomi apa yang terjadi? Okey, baiklah. Sebenarnya pada tahun 2008 hingga 2009 ni, ekonomi global ni menghadapi satu krisis besar di mana krisis ini mengguncang sektor perbankan dan kewangan yang membawa kepada kelembapan pertumbuhan di pelbagai negara. Jadi, krisis ini bermula daripada kegagalan di sektor perbankan di Amerika Syarikat dan dengan cepat tersebar melalui rangkaian ekonomi global menjejaskan perdagangan, pelaburan dan kestabilan pasaran kewangan. Jadi, negara kita, Malaysia, sebagai sebuah negara yang sangat bergantung kepada ekspor dan aliran pelaburan asing turut terkesan dengan penurunan permintaan pasaran antarabangsa ini, ketidaktentuan pasaran kewangan dan juga kejatuhan harga komoditi. Baiklah, seterusnya adalah sejarah kemelesetan ekonomi global. Baiklah, sebelum ni pernah berlaku dah di mana sejarah ekonomi dunia mencatatkan kemelesetan ekonomi yang bermula daripada tahun 1930-an lagi di mana dikenali sebagai The Great Depression. Krisis kewangan global yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009 ni pula merupakan satu krisis kewangan yang terburuklah semenjak 80 tahun yang lalu, sehingga kan ahli-ahli ekonomi dunia menggelarnya sebagai mother of all crises. Jadi, kemelesetan ekonomi yang teruk ini atau panjang dikenali sebagai kemurungan ekonomi ataupun economic depression. Hal ini menyebabkan beberapa bank utama bankrupt kerana mengalami masalah kredit dan pengangguran serta krisis ekonomi yang terus berpanjangan. Baiklah, seterusnya kita pergi sedikit kepada sejarah kemelesetan ekonomi di negara kita sendiri, Malaysia, pada tahun 1997 hingga 1998 di mana pada zaman ini di bawah pimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi, krisis kewangan yang berlaku pada tahun tersebut menjejaskan pelbagai sektor sama ada dari segi ekonomi maupun politik. Namun, Tun Dr. Mahathir Mohamad bijak. Beliau berjaya mengawal kekuatan ekonomi dan politik pada waktu tersebut. Dan dasar kerajaan juga berjaya menetapkan nilai tukaran wang ringgit terhadap dolar Amerika pada kadar sebesar RM3.80 bersamaan dengan $1 Amerika. Hal ini berjaya memberi kepercayaan semula kepada para pelabur. Jadi, itulah sedikit mengenai pengenalan definisi mengenai isu-isu ini. Seterusnya, kita pergi kepada punca-punca kemelesetan ekonomi global. Apakah penyebab yang berlakunya kemelesetan ekonomi yang teruk ini?
Jadi antara faktor yang berlakunya adalah berpunca daripada masalah sistem kewangan Amerika Syarikat. Sebahagian besar institusi perbankan dan kewangan bersaiz mega di Amerika Syarikat seperti Northern Rock, Bear Stearns, IndyMac Bank dan Washington Mutual terjejas teruk dan telah pun diisytihar bankrupt. Ramai yang jatuh miskin dalam masa singkat akibat kehilangan wang simpanan dan kejahatan teruk nilai wang simpanan pencen pada waktu itu. Jadi boleh tengok gambar ini antara adalah bank yang terkenal yang diisytihar bankrupt pada tahun tersebut. Okey, jadi masalah ini tidak berakhir di situ. Kemerosotan kualiti aset subprima pada pertengahan tahun 2007 menjadi punca kepada permulaan masalah sistem kewangan ini. Jadi masalah ini dikesan bermula daripada tahun 2007 lagi. Namun kesannya terhadap 2008 hingga 2009. Jadi perkembangan buruk ini merebak hingga menjadi krisis kewangan global yang besar dan ketara pada separuh tahun pertama 2008. Kegagalan beberapa buah institusi kewangan Amerika Syarikat dan global yang utama pada bulan September 2008 telah membangkitkan kebimbangan meluas mengenai gangguan sistematik merentas pasaran kewangan global. Seterusnya menyebabkan pembekuan pasaran antara bank dan pasaran kredit di kebanyakan pusat kewangan di seluruh dunia. Jadi, penyebab kepada krisis subprima ni sebenarnya puncanya adalah daripada pelbagai. Banyak punca yang menyebabkan masalah ini berlaku. Namun, punca ini saling berkait dengan isu perumahan dan pasaran kredit yang telah mengembang beberapa tahun kebelakangan ini. Antara penyebabnya adalah bila diorang isu perumahan ni, bila pemilik rumah kediaman dia tidak mampu membuat bayaran balik apabila dia orang pinjam. Dia orang nanti pinjam, tapi bila nak bayar balik, dia orang tak mampu. Jadi hal ini menyebabkan punca yang berlakunya masalah sistem kewangan di Amerika Syarikat. Bukan setakat itu, penilaian yang lemah juga daripada pihak peminjam dan pemberi pinjaman turut memberikan kesan spekulasi dan sebagainya. Jadi apabila perkara ini berterusan, keadaan bertambah lebih buruk dan merebak pada separuh pertama tahun 2008 dan menjadi bertambah buruk apabila lebih banyak kelas aset kewangan mengalami keruntuhan harga dan menyebabkan kesan negatif kepada pendapatan dan kekayaan rakyat sendiri. Jadi fenomena ini ditambah lagi dengan hilangnya keyakinan para pelabur secara meluas yang turut mencetuskan kemelesetan serentak di kalangan ekonomi maju pada separuh kedua tahun 2008. Jadi bila masuk 2009, menjelang tahun 2009 ini, keadaan ini menjadi lebih teruk pada suku pertama tahun 2009. Namun, dengan adanya pelaksanaan rangsangan dasar fiskal ekonomi ini menjadikan yang berjaya menunjukkan tanda-tanda untuk lebih menjadikan keadaan jadi lebih stabil pada suku kedua tahun 2009 dan akhirnya keadaan tambah semakin pulih, semakin baik menjelang akhir tahun. Ini adalah graf di mana pertumbuhan ekonomi perlahan pada tahun di Malaysia pada tahun 2008. Kalau kita tengok dekat graf ni, pada tahun 2005 hingga 2007, graf dia tak ada lah macam banyak sangat berubah. Dia macam okey lagi. Namun bila kita masuk pada 2008, dia terus jatuh berudum, jatuh terus. Memang teruk lah ekonomi pada zaman ni, pada tahun itu. Jadi untuk penerangan pada graf ni, ekonomi Malaysia pada tahun itu menjadi perlahan dan mencatat pertumbuhan 0.1% saja pada suku ketiga tahun 2008, iaitu hanya sebanyak 4.7% pada suku keempat 2008 disebabkan oleh keadaan ekonomi global yang merosot dengan lebih ketara. Jadi pertumbuhan yang terjejas yang disebabkan oleh penurunan ketara ini dalam permintaan luaran yang mengakibatkan ekspor bersih barangan dan perkhidmatan benar terus merosot sebanyak 40.1%, iaitu pada suku ketiga tahun 2008 sebanyak 14.8%. Jadi banyak juga yang merosot. Jadi hal ini tak sepatutnya berlaku lah. Okey, baiklah, seterusnya punca-punca yang lain akan diterangkan lagi oleh kawan-kawan saya yang lain, Aiman dan Fakhruddin.
mengenai punca yang lain, kesannya serta langkah untuk menanganinya. Sekian, terima kasih. Punca yang seterusnya iaitu peningkatan harga minyak. Pada tahun 2008 merupakan tahun yang mencatat krisis ekonomi global yang luar biasa. Hal ini menjadi petunjuk jelas kepada berlakunya kemelesetan ekonomi yang berpanjangan. Jadi graf di sebelah menunjukkan harga minyak mentah pada tahun 1996 hingga 2008. Jadi pada 2008 harga melonjak tinggi sehingga 2003. Pada 2003 harga minyak melonjak tinggi hingga 2008. Jadi harga minyak mentah melonjak kepada 147 seton pada Julai 2008. Kini susut kepada 51 ton US dollar. Hal ini berlaku disebabkan peningkatan permintaan. Ekonomi dunia terutama negara-negara membangun seperti China dan India mengalami pertumbuhan pesat yang meningkatkan permintaan terhadap tenaga dan minyak. Walaupun permintaan meningkat, pengeluaran minyak mentah tidak dapat ditingkatkan secara drastik kerana kekangan teknologi dan sumber minyak yang semakin berkurang. Kekurangan bekalan ini menyebabkan tekanan terhadap harga minyak di pasaran global. Seterusnya, kesan peningkatan harga minyak. Jadi, kesan yang pertama ialah peningkatan kos bahan makanan. Jadi, kos bahan makanan meningkat berpunca daripada makanan seperti sumber alternatif kepada petroleum, biofuel. Minyak dan gas diperlukan dalam sektor pertanian termasuk untuk baja dan mesin pertanian. Peningkatan harga minyak menyebabkan kos pertanian melonjak, seterusnya meningkatkan harga bahan makanan di pasaran. Yang kedua, kenaikan kos pengeluaran dan inflasi global. Jadi minyak merupakan sumber tenaga utama dalam industri, logistik dan pengangkutan. Kenaikan harga minyak menyebabkan kos pengeluaran barangan dan perkhidmatan meningkat, yang akhirnya membawa kepada inflasi global. Kos pengangkutan yang lebih tinggi menyebabkan harga makanan dan keperluan asas meningkat serta membebankan rakyat di seluruh dunia. Yang ketiga, peningkatan pengangguran. Jadi pertubuhan buruh antarabangsa menjangka bahawa sekurang-kurangnya 20 juta pekerjaan bakal hilang menjelang hujung tahun 2009 akibat krisis. Kebanyakannya dalam sektor pembinaan, hartanah perkhidmatan kewangan dan kereta. Sekaligus ini mengakibatkan pengangguran sedunia. Seterusnya kita masuk pada kadar inflasi. Pada Februari 2008, OECD Outlook Organisation of Economic Cooperation Development melaporkan bahawa inflasi di peringkat global telah mencecah ke paras tertinggi dalam sejarah. Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada inflasi. Yang pertama, lebihan penawaran perkhidmatan kewangan di banyak negara menyebabkan peningkatan harga barang dan perkhidmatan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi pesat di negara-negara Asia yang mengakibatkan permintaan tinggi terhadap tenaga dan bahan mentah. Yang ketiga, spekulasi pasaran terhadap harga komoditi seperti bahan makanan, logam yang menyebabkan harga naik mendadak. Dan yang keempat, kegagalan sektor pertanian akibat perubahan iklim dan peningkatan kos input pertanian turut memburukkan keadaan. Seterusnya kita masuk kepada krisis kewangan di beberapa negara. Saya ada sediakan lebih kurang 5 jenis negara lah. Jadi yang pertama ialah Amerika Syarikat. Kemelesetan ekonomi terburuk semenjak Perang Dunia Kedua bermula pada awal tahun 2008 disebabkan oleh kegagalan beberapa bank utama. Oleh sebab itu, kerajaan Amerika Syarikat memperuntukkan 700 bilion US dollar untuk plan pemulihan ekonomi sebagai cara atau usaha mereka menyelamatkan beberapa bank utama yang terjejas supaya sistem kewangan tidak runtuh sepenuhnya. Jadi
negara seterusnya iaitu Iceland. Jadi nilai mata wang Iceland iaitu krona susut 40% berbanding euro dan mengalami inflasi pada kadar 14% dengan kadar bunga meningkat kepada 15.5%. Susut nilai ke atas krona memberi tekanan kepada bank-bank mereka, memandangkan mereka amat bergantung kepada hutang luar negara. Tanpa campur tangan kerajaan, bank di Iceland ni tidak mungkin atau berupaya untuk terus wujud atau menghadapi bankrupt. Jadi dalam usaha menangani keadaan sedemikian, kerajaan mereka sedang mengambil beberapa langkah. Jadi yang pertama, meminjam dari luar negara. Yang kedua, mengambil alih aset bank, memaksa bank-bank atau menjual subsidiari mereka di luar negara. Yang ketiga, kerajaan meluluskan 400 juta pound kepada bank terbesar mereka iaitu Kaupthing untuk pulih. Jadi negara yang ketiga iaitu United Kingdom. Kadar inflasi di United Kingdom ni, kadar inflasi melepasi 4% dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif iaitu hanya 1.5 pada tahun 2008 dan 1% untuk 2009. Bilangan penduduk yang hilang pekerjaan meningkat daripada 81,000 orang penduduk kepada 1.92 juta orang penduduk menjelang tahun 2009 dan merupakan bilangan yang terbesar lah semenjak tahun 1999. Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa kerajaan pemerintah sekarang ni gagal dalam beberapa perkara. Pertama, mempunyai simpanan kewangan untuk mengurangkan cukai. Yang kedua, membuat persediaan memandangkan UK telah mengalami pertumbuhan yang amat memberasakan dan terpanjang dalam sejarah. Jika kedua-dua faktor ini diambil perhatian, berkemungkinan United Kingdom ni tidak mengalami kemelesetan ekonomi yang seburuk itu. Jadi, negara yang keempat iaitu Jepun. Jadi, ekspor dari Jepun ni berkurang buat pertama kali dalam tempoh 5 tahun. Ekspor ke Amerika berkurang sebanyak 15.4% dan Kesatuan Eropah meningkat 11.3%. 11.3% dan terdapat peningkatan import lah. Jadi disebabkan penurunan ekspor dan peningkatan import, hal ini telah mengurangkan lebihan perdagangan Jepun sebanyak 1.28 bilion US dollar. 1.2 bilion US dollar. Kejatuhan sebanyak 90% berbanding tahun 2007 dan dipercayai Jepun susah tergolong di antara negara yang sedang mengalami kemelesetan ekonomi. Jadi negara yang terakhir iaitu Spain. Jadi Spain ni, syarikat pembinaan terbesar di Spain telah bankrupt kerana gagal membayar hutang sebanyak 5.1 euro. Harga kediaman rumah kediaman susut hampir 20% dan menjangkakan terus jatuh ke tahap 35% menjelang tahun 2011. Jadi Perdana Menteri Spain ni, dia menyatakan bahawa European Central Bank telah memburukkan lagi keadaan disebabkan menaikkan kadar bunga. Jadi ini telah memberi kesan yang buruklah kepada bank utama dan beberapa peminjam kecil yang terlibat dengan peminjaman rumah kediaman. Kejatuhan sektor perumahan ini telah membawa Spain kepada kemelesetan ekonomi semasa. Peningkatan kadar pengangguran kepada
12.5% untuk 2009. Ekonomi mengucuk sebanyak 1.4% serta serta pertumbuhan terendah dalam tempoh 15 tahun dan keyakinan pengguna di pasaran yang lemah. Seterusnya, kita lihat kepada implikasi apabila berlakunya kemelesetan ekonomi ini terhadap negara kita. Jadi, terdapat banyak kesan yang berlaku akibat krisis ekonomi ini. Jom kita tengok antaranya. Yang pertama sekali ialah perdagangan luar. Jadi, ketika ini, sebagaimana kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan ekonomi terbuka, di mana dua perkara yang kita fokuskan ketika ini adalah hasil ekspor dan hasil import. Jadi, ketika pada tahun 2008 dan 2009, banyak aset kewangan mengalami kerugian yang mengakibatkan kesan negatif kepada pendapatan negara kita. Negara-negara yang mengalami kemelesetan seperti Amerika Syarikat dan Eropah masing-masing berusaha untuk mengurangkan input daripada Malaysia. Ekspor Malaysia juga ketika ini menurun secara mendadak, terutamanya dalam sektor elektronik, minyak sawit dan petroleum. Ekonomi Malaysia mula terkesan pada suku keempat tahun 2008, di mana ekspor dan pengeluaran perkilangan masing-masing menurun sebanyak 7.4% dan 11.1%. Pada suku keempat tahun 2008, ketika ini perdagangan dunia jatuh ketara sebanyak 28.6%. Dan bagi hasil ekspor kasar Malaysia, negara kita telah merosot sebanyak 20% pada suku tersebut. Seterusnya, apabila berlakunya krisis ekonomi ini, maka berlakunya inflasi yang amat teruk ketika ini. Jadi, kita kena tahu dulu apakah itu inflasi. Inflasi ialah kadar kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesuatu ekonomi dalam tempoh tertentu. Bila inflasi berlaku, kuasa beli duit akan semakin berkurang. Yakni, dengan jumlah wang yang sama, kita dapat beli barang yang lebih sedikit berbanding daripada sebelum ini. Kalau kita sebelum ini dapat beli barang RM50 dengan barang yang banyak, tetapi bila berlakunya inflasi ini, dengan wang RM50 tu, barang yang kita peroleh amatlah sedikit. Jadi itulah inflasi. Jadi daripada tingkat inflasi yang kita dapat melihat di sini, Malaysia mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 7.7% berbanding sebelum ini, iaitu 2.0% sahaja. Inflasi berada pada trend menaik pada 5 bulan pertama tahun 2008. Ekoran peningkatan dalam harga makanan dan bahan api global hingga mencecah paras tertinggi pada pertengahan tahun 2008. Sesungguhnya inflasi ini amat memberi kesan kepada ekonomi kita ketika itu. Jadi, selain daripada perdagangan luar, selain daripada inflasi, sektor pekerjaan di Malaysia turut terkesan ketika ini, di mana banyak syarikat di Malaysia mengambil langkah untuk kurangkan kos pekerja dengan membekukan pengambilan pekerja baharu mereka serta memulakan pengurangan gaji dan waktu kerja lebih masa serta memberhentikan sebahagian daripada pekerja mereka bagi menjimatkan mereka punya keuntungan syarikat. Jadi pada suku pertama tahun 2008, jumlah perberhentian pekerja meningkat kepada 12,590 orang dan kadar pengangguran meningkat kepada 4% pada suku pertama tahun 2008. Kalau kita lihat di sini jadual 1.3 ni kan, Malaysia penunjuk ekonomi utama yang saya dapat daripada website Bank Negara kita. Di sini merujuk di sini laporan pada tahun 2007, jumlah peratusan bagi pengangguran ketika ini hanyalah 3.2% dan bagi tahun 2006 3.3% saja. Tetapi ketika tahun 2008 dan 2009, jumlah peratusan pengangguran meningkat kepada 3.7% dan pada 2009 tertinggi pengangguran sebanyak 4.5%.
sangatlah banyak ya ketika ini jumlah pekerja yang terpaksa dibuang kerja dan mengalami pengangguran. Jadi seterusnya, berlakunya kenaikan drastik harga barangan asas. Salah satu hal yang terjejas apabila ekonomi makro ini terjejas adalah berlakunya kenaikan harga-harga barangan keperluan seperti beras, minyak masak dan sebagainya. Setakat pertengahan Januari 2009, kenaikan drastik harga barang asas seperti beras naik menjadi RM2,000 berbanding sebelumnya RM650 sahaja. Ini telah menunjukkan peningkatan lebih 3 kali ganda. Dengan kenaikan yang berlaku, tentu sahaja ramai yang akan memilih beras tempatan di mana harganya dikawal oleh kerajaan. Sebagai contoh, ketika tahun 2008 dan 2009, beras tempatan Super 15 menjadi pilihan utama masyarakat ketika ini kerana harganya yang lebih murah. Berikutan langkah kerajaan ketika ini untuk menetapkan harga antara RM1.65 hingga RM1.80 sahaja untuk sekilogram. Okay. Selain daripada kenaikan drastik harga barangan asas, antara aspek yang perlu kita fokus juga adalah penurunan nilai ekspor di negara kita hasil akibat daripada berlakunya krisis ekonomi yang teruk ketika ini. Jadi di antara negara-negara ASEAN, Malaysia mengalami penurunan nilai ekspor paling rendah berbanding Singapura dan Filipina, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 38% dan 40%. Malaysia hanya mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 28%, iaitu disebabkan turunnya harga ekspor daripada $1,390 pada Oktober 2008 daripada harga sebelumnya $4,300 pada Mac 2008 dan akhirnya kembali baik kepada harga RM1,900. Dan paling kita menyediakan ketika ini adalah kerana hasil getah asli di negara kita semakin turun kadar pengeluarannya. Sebagaimana kita tahu, Malaysia merupakan pengeluar getah asli yang terbaik di dunia dan ketika ini sepatutnya berlakunya kenaikan pada kadar pengeluaran, tetapi disebabkan berlakunya kemelesatan ekonomi ini, maka kita punya pengeluaran semakin berkurang untuk getah asli. Jadi untuk sektor perdagangan terutamanya getah mencatatkan beberapa pencapaian yang kurang memuaskan disebabkan beberapa penurunan kadar sama ada untuk pengeluaran sehingga hasil penjualan getah. Pengeluaran getah mencatatkan sebanyak 74,679 tan metrik pada Ogos 2009. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 99%, 8,225 tan metrik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jadi, kita dapat lihat di sini terlampau banyak kesan-kesan apabila berlakunya kemelesatan ekonomi di negara kita. Maka pihak kerajaan ketika ini amat berusaha untuk mencapai semula kadar ekonomi yang terbaik ketika ini. Jadi jom kita lihat apakah contoh-contoh tindakan kerajaan Malaysia bagi menangani masalah ini. Antara tindakan Malaysia adalah seperti menggalakkan penggunaan bahan domestik. Pada ketika ini, pihak kerajaan Malaysia telah menjalankan kempen Buy Malaysia First untuk menggalakkan rakyat menyokong produk tempatan dan membantu syarikat dalam negara kita. Jadi ketika ini, pihak kerajaan menyuruh untuk rakyat-rakyat ni membeli barangan-barangan Malaysia, barang-barang yang dihasilkan daripada produk tempatan kita sendiri seperti bekas, makanan kita dan sebagainya. Dan ketika ini juga kerajaan meningkatkan gaji penjawat awam dan pemberian bonus dilakukan bagi meningkatkan lagi perbelanjaan domestik dan sokong ekonomi di negara kita. Dan yang terakhir sekali adalah perlindungan terhadap sektor perkerjaan. Jadi, program latihan semula pekerja diperkenalkan untuk membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan untuk mendapatkan kemahiran baru bagi orang yang tidak mempunyai kerja. Jadi, program penempatan pekerjaan ini juga membantu pencari kerja untuk dapatkan peluang pekerjaan baru, seterusnya dapat membaiki kembali ekonomi ketika ini. Jadi, sebagai rumusan hasil daripada kami punya persembahan pada hari ini,
Malaysia. Kita dapat simpulkan bahawa Malaysia sebagai ekonomi yang terbuka sebenarnya turut terjejas oleh kemerdekaan global tahun 2008 hingga 2009. Namun, tidak balas pantas melalui dasar fizikal dan monetari serta asas ekonomi yang kukuh membantu mengekalkan permintaan dalam setiap negeri di Malaysia. Sistem kewangan yang stabil memastikan akses kredit berterusan dan menyokong pemulihan ekonomi yang cepat. Dengan kestabilan ekonomi global, prospek pemulihan Malaysia akan menjadi semakin cerah. Jadi, sekian sahaja daripada kumpulan saya Aiman dan Faris. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.